Putih pegang sinar kling. Baru udang long, 2 minggu. Boh 20 tu. Nyo dah cem dah boh dah muda. Ni laki dah mau modal lo. Modal awal dah je oi me dia mah. Jadi pasal pada bakar belah 1 kilo. Alah 400 rupiah aku beli kilo pak ni. Abang dah beli mai thai, pabrik pi banjir boh di. Aku beli mai thai dekat, boh tak long lah. Nyo panen nyo cek hai. Target bit-bit boh 15 ton. Mungkin hai tebi 15 ton lebih 20 pina. Ma, hantam mereka jadi tak boh ya dah. Bade. 15 juta pelan lah. Mak padu kan ucap. Itu pegang sinar kling. Bos. Kedua di tiap mana kau mah? Ano? Bucoi peng không? Pe hai, pe apa bengok le modal sawi ji hai dah mahlo. Kacannya, banyak sulap pasal menua bok. Tak apa yo. Urang mesti dah tamat udang. Pau di mang ro boleh tiga. Kapan yo? 80 kilo, punya gon taman. Gong dah tha. Tapi mungkin gong dah tha. Saya balik buju le bomo. Ya kapati gong bu lah. Oh ma, bos saya nak le punya cok apa ke depa. Alah abah yang unjuk sabah no. Alah, taham kamu Melayu dah aku tren. Dia nak dah mai tren je dah. Uci pegawainya dah aku bape no get dah. Nyo kat 3 minggu hana berjalan tegar yo. Nyo aku mau. Ni lagi mau cara aku mau sang. Ada benda tahu tapi. Nyo kita orang ngempru tang. Nak ngempru ndo dah. Oh mana kita wi. Mana dia aku dengar macam bo ke. Oi pak kau dah kita wi. Dengar ke kau. Ayo ke. Dah budak leka. Gagah mengadeng upah hambo gede kena. Jamban kah Cina Kling. Mentang-mentang ayu dekat saya lung-lung lagi hambo gede. Kemenan hai pane ha. Dengar kau manga kah? Tem karu. Jadi putana. Ana nak kumeh tawet dia sabahmu. Ana timang Kau lo. tahu tak bolmu si bo. Mana gila tawet? Ai ana timang lo ampu pada kilo. Jadi pasal pada bakar belah 1 kilo. Alah 400 rupiah aku beli kilo pak ni. Abang dah beli mai thai, pabrik pi banjir boh di. Aku beli mai thai dekat, boh tak long lah. Kapan lo? Dapat tu belah bakar murah dah go. Jauh depu kumeh udang lain mentong. Apa udah lain pak ni? Tamah ke kah waduh tu. Dia be. Buka ayat dia. Jom pergi pelepeng oh. Kau ada. Mu kopi anak kau nak nak. Yang tawet kami. Ai kalau pegang lo tak bohmu tu. Punya hai tu. Mana gila? Belah gila pak ni. Mana tidak? Ni, ledah ke? Rumah ke? Punya hai belah. Kita jom sabar tengok. Aja tengok lagi. Belah. Buka kata, dia belah gila orang tang. Nah, jadi tawet dah belah kilo. Ha? Kau timang kilo. Ha. Kau mu kilo. Kau bertahan kilo. Hingga mati 10 kilo. Buat pe mod be. Tengok kat dah nak tu ke? Emang ada hana lele kali pun. Urang kilo. Ha, jangan pe. Lu biar dia ah. Okey dah. Okey, mati apa? Oh, je. Alah, Cina Kling. Tak berapa banget. Bos saya 10 kilo masak mau lebih. Tu betul je. Dalam 1 kilo. Lepas tu lebih. 10 kilo, 10 lebih. Tak berapa banget. Alah napu ha. Yang mentong boh tahu tolak bak gudang nak. Kajutnya orang je kopi.
Nyo menurut kau pajan je depan nawi. Nyo menyo ronyo nya kan lepu pakai depan ni. Man menyo 2 euro tu aja depan ni bos tu. Nyo panen nyo cek hai. Target bit boh 15 tahun. Kiban menurut ro ke. Bit boh 15 tahun. Hai ni menyo menurut lung kalian kan. Lebih 15 tahun. Bahkan lebih ke. Perutha pupuk-pupuk gua dah bu. Mungkin hai tebit 15 tahun lebih 20 pina. Ai betul lagi ka pegah pupuk ke. Jadi menyo betul bit boh 20 tahun kan. Men gaji dia yang kiban kira. Nyo masalah gaji ni loh nak betul. Yang kau urusan lung ke bang. Pati menok mentang datang yang bak polampu padu gaji. Menyo memang ni pengat polampu. Oh no. Kiban marah kau. Oh, beres. Nyo mana mati ka bare. Nyo tahu kali kalian. Ayo deh. Nyo dah jauh le ni le. Nyo mana dah jauh bak polampu dah. Tak ada yang kiban. Ya. Kamu mengat pada nyam ni narkok pahalom. Memang punya pengen tak berapa mengat. Halo bang. Masalah hutang ro ni. Dalam 2 euro nyo untuk baju apa? Abang dalam 2 euro nyo ikut sawit lah. Ji bang tu. Je. Assalamualaikum. Nyo pai hajak lampu lewat kalian bu. Naik jak awak so ni ganti cek lampu. Bawa ajak. Woi, mana? Kadang dah. Gimana tu? Kenapa mana? Anak kau nak yo bak udang Cina Kling. Oh, kau bawa ulang Cina Kling. Jadi padukan 2 sawit sekilo Cina Kling mana? Oh, sol tak berapa mahal beliau tu bak udang Cina Kling. Lu mentau kumet yo 10 kilo 20 lebih yo peng. Hai kira kira ju. Umah 2 sawit Cina Kling mana ya? Patah rokok orang dik sawit. Kapan ni ju? Kena kami udang Cina Kling. Mahal yang beliau nan. Okey dah bawa ajak depa. Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mana si cek leconye Pak lampu. Punya baru iwa dari lampu. Bawa kalian ni le. Cek, mana kau? Ada le. Apa ni kau? Ada duit dah aku. Apa? Hai boh na, nyore dapat beli tu dapat. Ada ni ngumpat. Hai waro tu. Oh, hai sol, betul lagi cek pegah. Waro tu kerja dah panen. Saya pergi kalau pantau nanti cek kan kira-kira 20 ton nah di bit boh. Umah hantam mereka jadi tak boh ya dah. Beres. Oh, beres mentang tol. Ya. Berarti nyai tibet sawit 20 ton berarti kamu gaji setor lebih hang tim. Paling kurang kamu gaji tu cari ngau. Lagi gaji profesor. Oh, betul cek kan. Nya. Nya kau juta kau pakai hang tim. Kiban jeut. Beresnya. Dapat lebih lu pujuk akak tu. Jadi mana tol. Nah, 2 euro tu tengok ada dapat sawit. Jadi kamu lah pinjaman bacul baru aku. Oh, masalah pinjaman cek kalau ke bak Cina Kling je le. Habak duit tanya nanti tak jumpa haji. Ha? Pegah-pegah Pak Cina Kling cok pinjaman. Umam beres tak je kat sukses dino ah. Engkau menanya itulah yang dinamakan manusia. Nanti manusianya hanya ada ohnya. Ya, kadang-kadang katanya susah pun sukses dulu. Lagi Cina Kling kat sukses dino. Menanlah. Kira-kira. Kau beres lah. Kayak je bak Cina Kling kalau ke pinjaman. Lu pergi awak le. Oh, kerja mantap. Kamu orang tu nampak dah apa? Ya. Oleh Cina Kling. Yang janji orangnya pegang cok peng. Pi tak habis ada mau. Lepas ada mau mana? Anak aku udang ni kan. Ni bang udang. Alah, ya dah. Tak yang ni. Kok dah. Boleh tu ni le. Orang nyom janji acok peng macam nak le. Orang tu kapanen ada bitol.
Tak WA pi hana aktif. Alah, Pak dah fikir yang gaji. Ya, you tidur dekat Cina Kling nak copeng. Dia bang kali cocok dah yuk gaji macut. Yo gudang upah dah. Putih pegah Cina Kling. Mak gudang long 2 minggu. Boh 20 tau. Nyo dah cem dah boh dah gudang. Ni nak kita mah modal lo. Modal awai dah je hoi me dia mah. Chok tham modal awai ah boh chip chok. Oh no. Nah dia 20 juta dah je modal si beli ngabe. Tak no. Apa tahu detik modal mah. Oh, ma thamangan. Po grealam mo. Apa? Putih ini grealam. Hoka dengan lung tanya hinan ku pudu. Tem cuk saka aku nyok putu mek pabe. Oh, đường gà bạc đằng. Tahu na. Ôi phải, tôi đuổi bay. Tôi chỉ nát lên mà nè. Oh jangan ni. Assalamualaikum ah. Waalaikumsalam. Piu. Ya. Mana? Nah, boleh jangan tak je nak lên. Oh, sudah Cina Kling. Hanam doh Cina Kling. Hai lo nak janji dengan jiwa. Beku janji wajib pe. Amno kau ngopre no hanam mudu itu. Rok dana hai mang Cina Kling. Hai kuat jo pinjaman macam nak lên. Luta ataupun tengok aku tapi ditol. Man Cina kuat jo pinjaman le. Tebak ditol kena baca nak lên ba tapi. Oh, cuma yang mau Cina Kling. Ya. Oh, jadi mana tu? Yo kan ilo nak hong ya. Jadi hai Cina Kling pinjam mudah usaha balu. Cuma kata lu unjuk tu dia. Hai tu masalah kan cop pinjaman tu. Cop ni nak baju padu. Boh. Karena lu nak urus hai ku preh leji. Lu tak perle ham tu. Boh. Aman. Nyo pen dot lai dalam kan? 15 juta. Aman. 15 juta pen dalam apa padu kan cop. Itu pegah Cina Kling. Boh. Kedua di mana kau mah? Ano? Buat peng oh. Pe hai, pe apa bangun le mudah sawi ji hai dah lo. Ayo boh. Assalamualaikum. Salam. Uma getat jai peng oh. Yo tak tahu itu naik kuat koli. Punya peng getat debai. Yo, titionye nak permuli. Baik permuli mah, mudah hidup peng yang ni. Yo pat saka lu. Hai tu ku mu hai lo 12 miliar ku lo. Kacanya. Tabah Honda baru NMAX Vario. Buka juga je no. Oh man. Dubai mana? Ye Allah Rabbi. Oh ni. Pengerah aku. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Kali komen